Saya buat lampu ni guna 3D printer dan hari ni saya nak kongsikan macam mana caranya untuk korang pun buat lampu yang sama. Untuk projek ni kita perlukan LED lamp kit nombor 1 daripada MakerWorld. Kita akan dapat lampu bulat macam ni. Kemudian boleh pergi ke makerworld.com dan cari bonsai desk lamp. Kemudian pilih model yang paling atas ni iaitu daripada 3D Paint Lab. Boleh tekan dia. Dan kalau kita gunakan 3D printer daripada Bamboo Lab, kita tak perlu download dah file dia, kita hanya perlu buka dalam Bamboo Studio. Kelebihan dia kita tak perlu dah tukar mana-mana parameter, synchronize sahaja kita punya 3D printer dengan slicer ni, lepas tu kita boleh print macam biasa. Untuk projek ni kita perlukan 4 filamen yang berbeza. Saya gunakan PLA Matte Green daripada Sunlu untuk dia punya daun. Saya gunakan PLA Wood Filament daripada Sunlu juga untuk dia punya dahan sebab saya nak nampak macam pokok yang sebenar. Untuk dia punya penutup lampu, saya gunakan PLA Marble daripada Sunlu. Dan akhir sekali, saya gunakan Elegoo Matte PLA untuk dia punya base. Kemudian tunggu semua bahagian dah siap print dan kita boleh proceed ke assembly. Kita kena gunakan gam yang kuat untuk lekatkan bahagian yang ada, tapi untuk daun dia ni susah sikit, jadi boleh pergi ke page dia untuk rujukan kedudukan daun tu dekat mana. Letakkan gam dekat atas bahagian penutup lampu ni dan masukkan dahan pokok kita tadi. Masukkan wayar melalui lubang tengah base dia ni, kemudian tekan lampu ni sampai dia snap masuk dengan kemas. Lepas tu letaklah penutup lampu dan pokok dekat atas dia dan siaplah kita punya lampu. Jadi inilah hasil dia. Jadi kalau korang berminat untuk tahu lebih banyak berkenaan 3D printing dan mechanical design, boleh pergi ke domeki.com untuk baca lebih banyak artikel yang saya kongsikan di sana.